Hai guys. Okay, hari ni aku nak review movie Blade of the Guardians. Okay, aku tertarik tengok trailer. Boleh dikatakan nampak gempak dekat trailer. Untuk movie ni, movie Chinese ni adalah lakonan daripada Jet Li, Nicholas Sy dan aku baru tahu ada ahli kumpulan Seventeen iaitu Jun ada dalam movie ni. Aku memang tak tahu langsung. Lepas check dia punya setiap watak dia, baru aku tahu ada dia dalam tu. Tapi watak dia, kata silap aku, dia watak jahat. Dia macam assistant kepada seorang lelaki yang nama Khan tu, kata silap aku. Jadi dia ada dalam tu. Tapi memang tak perasan lah. Pada yang bukan peminat dia, memang tak perasan. Aku last kali baru perasan. So, untuk cerita ni, 2 jam 7 minit, agak panjang. Aku pun tengok agak macam dia ada adalah gap dia tu macam agak bosan. Tapi dari segi aksi dia, ya, memang orang kata kalau Chinese punya movie macam ni memang terbaik lah. Kan, dengan lawan pedang dia. Jadi bagi aku menarik di situ. Cuma storyline dia kisah dia 5 puak. Ada 5 puak dalam satu tempat tu. Jadi diorang ni bergaduh sesama sendiri. Memandangkan karakter dia banyak, puak dia pun sampai 5. Jadi aku tak dapat nak tangkap keseluruhan cerita tu sebenarnya. Tapi aku tengok diorang ni memang bergaduh lah. Sebabnya watak utama tu dia asalnya adalah pengiring. Tapi disebabkan dia tu ditugaskan selalu untuk bunuh orang, jadi dia memang dah jadi penjenayah di Kendaki. Kalau ikutkan dia tu, dia kalau korang tanya-tanya, budak yang dia bawa tu adalah anak kepada adik dia. Jadi dalam satu tempat waktu dulu tu, tempat adik dia tu kena serang. Jadi sebelum adik dia meninggal tu, dia memang dijagalah anak adik tu adik dia buat sebagai anak dia sendiri. Jadi sepanjang tu dia memang sentiasa berpindah randah lah. Jadi memandangkan dia adalah bekas pengiring, aku tak tahu bekas pengiring tu bekas pengiring diraja ataupun kerajaan. Itu aku tak sure. Dan kalau korang tanya, di mana watak Jet Li? Ya, di depan sekali. Aku ingatkan dia ada muncul di tengah. Tapi aku perasan watak Jet Li tu, dia punya penampilan sama macam dalam The Mummy of the Tomb Dragon Emperor yang Datuk Michelle Yeoh pernah berlakon tu. Ya, korang akan tengok ada di permulaan. Di situ saja. Lepas tu dia mati, kita silap aku, sebab Dao Tao tu dia bergaduh. Dia orang berlawan. Lepas dia macam ada konflik dah antara dia orang berdua tu. Jadi start daripada tu dia dah balik ke rumah dia kot, balik ke kampung halaman dia, Kampung Tao ke tak silap aku. Jadi dia balik tu, dia jumpa kawan dia yang perempuan tu, watak perempuan tu, dan watak perempuan tu pula yang mana yang korang akan tengok nanti, dia dah putus tunang dengan lelaki tu. Ayah dia pun tak setuju sebenarnya, sebab dia nampak macam gila kuasa. Dan korang akan tengok last kali macam mana dia punya gila kuasa tu. Dia sebenarnya bila ada 5 puak, dia ada 5 government. Jadi dalam setiap government tu dia ada pangkat-pangkat jawatan. So membuatkan keseluruhan cerita tu aku susah nak faham dan aku susah nak tangkap. Sebab banyak sangat dia punya puak. Tapi dari segi storyline, aku tengok tak ada masalah. Cuma 2 jam 7 minit tu bagi aku panjang lah. Sebenarnya panjang. So dalam pada aksi tu adalah kelakar-kelakar sikit. Sama lah macam korang tengok movie-movie yang lain. Cumanya aku boleh puji dari segi aksi lah. Dia punya koreograf, dia punya apa tu, orang panggil
stang dia tu kan. Jadi di situ menarik. Aku tengok pun disebabkan yang tu. Bukan tengok sebab ada ahli kumpulan 17 Jun tu. Sebab aku, in the first place, aku memang tak tahu. Jadi aku tengok tu sebab nampak menarik, dia historical punya ni. Jadi aku tengok memang semata-mata untuk aksi dan just enjoy saja. Dia punya storyline tu, kalau korang yang faham, faham lah. Mana yang tak faham, korang just enjoy the show saja. So, aku tengok. Tapi, aku boleh recommend pada yang suka tengok cerita Chinese, aksi, ini aku boleh syorkan, tidak ada masalah. Cuma kalau korang nak expect faham tu, is depend pada siapa yang tengok. Tapi aku tengok memang susah nak tangkap. Ceritanya, storyline dia ada aku dapat sikit. Sebab dia lepas jumpa balik kampung tu, dia kena jadi pengiring balik. Kalau ikutkan watak utama tu, dia kena jadi pengiring balik untuk lindung seseorang tu. Seseorang tu kalau ikutkan penjenayah nombor 1 di Kendaki. Jadi dia memulakan perjalanan dia tu untuk lindung seorang tu. Seorang tu diarahkan oleh ayah kepada perempuan tu, kalau korang tengok. Jadi itulah cerita dia, aku tak dapat nak tangkap. Jadi korang yang, bagi aku kalau korang nak tengok, tidak ada masalah. Bagi aku menarik untuk ditonton sempena CNY tahun ini. Jadi pada yang dah tengok, korang faham ke atau korang dapat tangkap ke keseluruhan cerita untuk Blade of the Guardian kali ini? Jangan lupa komen dekat bawah. Tengok aku movie yang akan datang. Bye.